Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke salah satu episod istimewa kita, podcast Ramadan Dakwah Mental Care. Jadi saya Syafiq, kaunselor di Dakwah Mental Care. Hari ini menjadi host anda untuk edisi Ramadan podcast Dakwah Mental Care. So hari ini kita ada tajuk yang sangat best, which is tajuk dia best, tapi bila kita menyelami tu benda akan rasa kesedihan sikit, which is tajuk kita adalah kesedihan berdasarkan daripada surah Duha. Jadi hari ini kita ada dua guest yang sangat-sangat istimewa. Saya memperkenalkan Ustaz Yazid Hamka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan, saya rasa ramai kenal Ustaz, Okey. tapi mungkin ramai lagi yang belum kenal Ustaz. Ramai yang belum kenal. Ya. Muka-muka ramai yang tak kenal muka. Ramai Kita nampak hari nama ni tu kita selalu nampak. Kita reveal lagi ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya nama pena saya Yazid Hamka, dan mungkin bagaimana yang mungkin ramai yang dah kenal ataupun ada yang belum kenal, saya penulis buku yang mana telah menerbitkan 2 buah buku, dan sekarang dalam proses untuk membikin ataupun menulis buku seterusnya. Doakan saya. Dan saya berceramah secara bebas, terutama sekitar Pahang. Dan sesekali adalah ke sini, ke Putrajaya, ke belah Kuala Lumpur. Dan itulah kalau daripada sudut pelajaran, mungkin kita boleh cerita sikit pelajaran. Saya sebelum ini diploma tahfiz dan qiraat di Mahat Tahfiz Negeri Pahang, kemudian ke Universiti Kebangsaan Malaysia dekat saja dengan sini, ambil bidang hadis, dan sekarang sedang menyambung master. Doakan saya insya-Allah. Insya-Allah doakan saya. Master dalam bidang hadis juga. Insya-Allah. Kita akan ada seorang lagi pakar hadis. Ada lagi. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. So saya mengalurkan kedatangan Ustaz ke tempat kencil kami ni lah. Alright, terima kasih Ustaz. Alright, seterusnya the one and only Miss Arifah Razman, our founder Dakwah Mental Care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi. Syafiq. Bertemu lagi kita dalam edisi episod khas Ramadan. First time kita buat yang khas Ramadan dan lebih kepada spiritual lah. Tapi satu benda yang kita nak share ni adalah kita berada di lokasi baharu di Dakwah Mental Care. So as you guys know, sebelum ni kita berada di tingkat atas Tamari Square. Tapi pada tahun 2026 lah, 2025 sebenarnya kita dah masuk. Tapi 2026 lebih agresif lah kita punya promoting, which is kita berada di lokasi baru di corner lot. So kalau dalam sesi ini sebenarnya kita berada dalam satu bilik group terapi. So kalau group terapi berjumlah 7 ke 8 orang, kita akan berada di bilik inilah. Okey, dan memandang kepada kehijauan bangunan-bangunan Tamari Square, rasa tenang, lagi-lagi hujan macam ni kan. Memang akan insya-Allah dapat rasa tenang lah, dan ada juga terapi-terapi kita lakukan kat sini lah. Alright, terima kasih. So we basically officially dah buka lama dah. Kita dah berapa bulan buka? Ada kat tempat baru. Kita dah berapa bulan kita buka? Masuk 11. Lebih kurang dalam 2 bulan dah kita official, alhamdulillah. So mana-mana yang perlukan session, we are here. Corner lot. So Ustaz tadi pun datang tadi, dia Ustaz impress juga sebab tempat ni cantik dia kata. Betul Ustaz? Cantik Cantik, dan sebab first time datang. First time datang. Ustaz sebagai orang yang first time datang kat tempat center ni, Ustaz rasa macam mana? Saya rasa sangat strategik, sangat cantik, sebab nak parking pun senang. Terus masuk ke sini. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi tajuk hari ni adalah berkaitan dengan grieving lah, kesedihan. Right? Sebenarnya ramai orang takut sedih. Dia tak tahu kenapa dia takut sedih, sebab dia takut kesedihan tu adalah satu kelemahan. Sedangkan dalam kehidupan kita, emosi kita ni pelbagai. Kita ada happy, kita ada sedih, kita ada gembira, kita ada kecewa dan sebagainya. Jadi kesedihan tu adalah salah satu emosi yang ada dalam hidup kita. Jadi untuk hari ini, saya nak tanya Ustaz lah, kenapa manusia ada rasa sedih, ada rasa kosong, dan kalau dalam surah Duha ni dia ada cerita berkaitan dengan ditinggalkan, tapi Tuhan tarik balik mengatakan I'm here. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kesedihan, memang itu fitrah. Pernah satu peristiwa berlaku zaman Nabi SAW, dalam satu hadis yang kalau kita baca, kalau baca saya rasa sedih. Ceritanya Nabi SAW sendiri cerita, aku dapat anak
dan aku namakan anak itu Ibrahim. Panjang cerita Nabi SAW, sampailah saat waktu tu masih baby, tak sampai 2 tahun pun lagi, mungkin setahun saya tak ingat, meninggal dunia. Ibrahim meninggal dunia, dan waktu Ibrahim meninggal dunia dalam pelukan Nabi SAW. Dan Nabi menangis. Sahabat Nabi tengok macam Nabi ni seorang yang kuat, gentleman, tapi Nabi menangis. So macam pelik. Wahai Rasulullah, kamu menangis? Nabi kata, innahu la rahmah. Air mata ini, tangisan ini adalah rahmah. Rahmah kita boleh terjemah sebagai love, kasih sayang, fitrah manusia. Tapi Nabi SAW bagi prinsip kepada kita, walau bersedih macam mana pun, kita ada prinsip sebagai Muslim, sebagai hamba Allah. Nabi kata, innal aina la tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata mengalirkan air, hati bersedih, tapi kita tak sebut melainkan apa yang Allah redha. Okey. Jadi prinsipnya kita boleh bersedih, dan memang itu fitrah. Nabi kata rahmah, memang itu fitrah. Tetapi ada prinsip supaya kita jangan, mulut kita kena jaga. Mata fitrah mengalirkan air, tapi mulut kena jaga supaya kita tak sebut perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha. Dan dalam Al-Quran kita boleh tengok banyak tempat para nabi, hatta yang bukan nabi pun, contoh ibu Nabi Musa alaihissalam, waktu terpaksa hanyutkan baby Nabi Musa tu dalam air, dan Allah kata fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Peristiwa tu menyebabkan hati ibu Musa ni jadi kosong, sedih, tapi akhirnya Allah berikan ketenangan kepada dia. Jadi memang ini satu fitrah, dan ini satu perkara yang normal bagi manusia, berlaku pada sebaik-baik manusia, Nabi SAW. Dan dalam surah Duha, satu surah yang sangat-sangat cantik kalau kita baca daripada awal sampai akhir, memang satu surah yang menyembuh. Satu surah yang berikan ketenangan, berikan penyembuhan, bukan kepada Nabi semata-mata, tapi pun untuk kita juga. Dan surah ni turun antara sebabnya, di awal-awal fasa Islam, Nabi menantikan wahyu daripada malaikat Jibril, datang bawa wahyu daripada Allah. Tapi ada satu masa, wahyu tu terhenti. Nabi tunggu 2-3 hari, wahyu tak datang-datang. Malaikat Jibril tak muncul-muncul. Sampaikan Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Abu Lahab ni memang jahat lah kan. Isteri dia pun memang segufu. Sama-sama bad couple, satu kepala. Dia kata pada Nabi Muhammad, aku tengok syaitan kamu meninggalkan kamu. Dia nak kata malaikat Jibril tu syaitan, nak kata Allah tu syaitan. Syaitan kamu dah tinggalkan kamu. Tapi tak lama lepas tu Allah turunkan ayat Al-Quran nak menyembuhkan hati Nabi, nak pujuk Nabi SAW. Dan kejap lagi kita akan go through ayat-ayat ni. Allah cerita walail wadduha, demi waktu pagi. Wadduha ni maksudnya waktu duha, waktu di mana waktu tu masih pagi, dalam pukul 9, matahari dah ada, cahaya tu ada, tapi belum panas. So macam tenang kan, happy kan, macam lebih kurang waktu gini lah kan. Cantik je suasana, indah. Lepas tu Allah kata walaili idza saja, tadi waktu siang. Dan demi malam, idza saja, demi malam waktu keadaan sepi. Saja ni artinya lebih kurang, cuba bayangkan kalau kita dekat laut. Kita atas kapal dekat laut, tiba-tiba tak ada ombak, kosong, sunyi, gelap gelita. Macam itulah saja. So Allah seumpama nak kata kepada Nabi, waktu siang, waktu kita tengah bahagia dengan cahaya, dan pada waktu malam yang senyap, sunyi, gelap gelita, Allah sentiasa ada. Waktu kita tengah senang, ataupun waktu kita susah, Allah ada. Waktu dapat wahyu, cahaya Al-Quran, dan pada waktu wahyu tak datang, gelap gelita, Allah ada. Allah cuba alihkan perhatian Nabi, jangan fokus kepada kesedihan tu, tengok alam. Tengok cuaca, tengok suasana kan. Ma wadda'aka. Allah kata, Tuhan kamu, ma wadda'aka rabbuka. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala. Dan dia pun tidak murka.
Allah tidak upset dengan Nabi SAW. Sebab memang ada satu perasaan diri Nabi, kenapa malaikat Jibril tak datang? Ada apa-apa yang aku buat salah ke? Sampai malaikat Jibril tak datang. Ada apa-apa yang menyebabkan malaikat Jibril terputus wahyu tu. Dan tu Nabi rasa macam dihukum. Nabi rasa dihukum. Dan paling penting Nabi tak faham. Sebab ni fasa awal-awal wahyu datang. Mula-mula datang, Nabi first peristiwa tu kan Nabi takut kan. Jadi ni masih dalam proses untuk memahami apa yang berlaku. Tiba-tiba wahyu tu putus. Nabi tak faham apa yang berlaku. Mungkin ada kesalahan hukuman. Tapi Allah jawab betul-betul, ma wadda'aka. Allah cuba pujuk Nabi. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Tuhan kamu tidak murka kepada kamu. Jadi jangan risau. Jangan rasa takut, jangan rasa risau. Allah sentiasa ada. Waktu senang maupun susah, Allah sentiasa Tuhan kita. Dia lebih kepada memujuk Memujuk. Allah memujuk Nabi Muhammad lah. Itu baru ayat pertama dan kedua. Sambungan tu lagi, kejap lagi kita ceritalah. Nanti habis masa pula kan. Memang semua ayat tu memujuk Nabi SAW. Dan bila saya cuba memahami ayat-ayat ni, memang saya sendiri mengalirkan air mata. Sebab selama ni kita tak faham macam tu. Rupa-rupanya pujukan daripada Allah ni sangat-sangat penyayang. Sebab tu Nabi pun gambarkan Allah ini lebih penyayang daripada ibu yang sayang anak dia. Ada satu peristiwa, ada budak hilang, budak kecil hilang. Mak dia duk cari mana anak dia. Lepas tu mak dia pun dapat jumpa anak dia kan, peluk beria. Lepas tu Nabi tanya pada sahabat, kamu tengok ibu dengan anak ni, kamu rasa kan, ada tak kemungkinan mak ni sanggup lemparkan anak ni dalam api? Sahabat kata, impossible, of course tak akan buat. Nabi kata, Allah sayang kita lebih daripada mak tu sayang anak tu. Allah lagi sayang kita. So, kesedihan tu akan ada. Tapi kita kena sedar Allah ada dengan kita. Dan emosi tu memang akan sentiasa ada dalam diri kita. Tapi kita kena tahu Allah akbar kan. Allah lebih besar daripada segala-galanya. Mungkin bila kita diuji tu, kita rasa ujian tu besar. Lepas tu Allah suruh kita solat. Dan lafaz pertama waktu kita solat, kita kata Allah akbar. Allah lebih besar daripada semua ni. Faham. Alright Ustaz, saya tersentuh lah bila Ustaz cakap surah ni Tuhan nak bagi isyarat yang Tuhan takkan tinggalkan kita walaupun sejauh mana kita rasa. Dengan suasana hujan pula terasa rasa hiba sikit lah. Aduh, tu betul semua kan. Ustaz, kita ada nak masuk psikologi sikit lah, mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Orang cakap, bila saya dengar Ustaz kata Nabi pun bersedih dan sebagainya, dan kata air mata tu jatuh adalah rahmat. Rahmat sama dengan kasih sayang, love lah. Dan orang cakap sedih ni tanda kita tak ada iman ataupun kurang iman kita. Apa komen Ustaz lah? Komen saya pada ucapan macam tu, ini orang yang cuba menidakkan fitrah. Sebab kita tengok bukan Nabi saja. Nabi ni the best of mankind lah, manusia yang terbaik. Nabi pun bersedih. Dan kita tengok dalam Al-Quran banyak peristiwa para Nabi pun bersedih. Sampaikan dalam Al-Quran Allah rekodkan satu peristiwa bila para Nabi diuji. Allah kata hatta idza stayasar rusul. Sampai satu ketika para rasul ada datang perasaan macam nak putus asa. Itu para rasul. Apatah lagi kita kan. Macam tadi cerita ibu Nabi Musa AS, hati rasa kosong. Dan paling kesedihan yang kita boleh nampak dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Yaqub AS bila kehilangan anak. Nabi Yaqub percaya pada janji Allah. Nabi Yaqub percaya Allah akan selamatkan Nabi Yusuf. Tapi sedih. Dan sedih tu bukan level biasa-biasa. Level, setiap malam, setiap hari menangis. Sampai mata jadi putih kan. Sebab buta. Sebab menangis setiap hari. Sampai kan anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub yang lain ni kata, ayah ni berlebih-lebih pula sedih pasal Nabi Yusuf. Relax sikit. Macam tu lah, chill lah kan. Sebab dia orang yang rancang semua tu pun. Tapi itulah fitrah manusia bila kita kehilangan sesuatu yang kita sayang. Walaupun kita sayang Allah lebih,
Tapi ujian tu tetap menyakitkan dan ujian tu tetap melukakan. Sebab Allah nak kita kembali kepada Allah dan kita sedar Allah yang akan menyembuhkan kita. Dan kita tengok dalam sirah Nabi SAW, setiap kali semacam ada pergantungan Nabi dengan orang lain. Semacam. Contoh, Nabi mula rasa bergantung kepada Abu Talib, pakcik Nabi. Ada rasa bergantung kepada Khadijah. Khadijah yang banyak support Nabi SAW. Satu persatu orang yang Nabi sayang ni, Allah tarik balik. Satu persatu. Sampai Nabi tak tahu nak buat apa dah. Akhirnya Nabi fikir, kalau macam ni kita pergi Taif. Nabi pergi berdua. Pergi ke Taif dengan harapan, okeylah orang Mekah tak nak. Orang Mekah buang aku, orang Mekah tak terima aku pergi ke tempat lain. Pergi ke Taif. Sampai sana pun sama. Lagi teruk kena dibaling dengan batu sampai berdarah Nabi SAW. Sampaikan digelar sebagai tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Bayangkan, Nabi dikaitkan dengan Amul Huzni. Nabi yang mulia tu dikaitkan dengan kesedihan. So kalau Nabi pun boleh, apatah lagi kita manusia biasa ni. Nabi ni, hati Nabi sangat besar. Nabi boleh terima macam-macam ujian. Nabi boleh sabar. Tapi ada masa Nabi akan menangis. Apatah lagi hati kita yang tidak sekuat Nabi SAW. Faham. Alright. So bila dengar benda tu, sebenarnya sedih ni adalah satu emosi yang normal lah. Kan bila kita cakap berkaitan dengan emosi, of course benda tu ada kaitan dengan psikologi. So saya nak tanya sikit, Miss Arifah, berkaitan dengan apa beza sebenarnya sedih biasa yang kita rasa sedih ni? Sebab saya rasa mungkin daripada cerita Ustaz tadi tu, Nabi ada perasaan sedih. Ya, sedih dan kind of depression maybe. Ini adalah benda yang kita perlu bezakan. Sedih adalah emosi yang semula jadi. Jadi bila kita cakap pasal semula jadi, dia adalah fitrah dan dia tidak boleh dikontrol. Maksudnya dia akan datang, dia akan pergi. Dan clue dia ataupun keyword dia adalah dia akan datang dan dia akan pergi. Maksudnya dia tidaklah berpanjangan. Kita mungkin akan rasa hari ni sedih, esok sedih, lusa sedih. Tapi bila lah dia berpanjangan dan nampak gayanya macam fungsi kita sebagai seorang manusia ni terjejas. Maksudnya kita tak boleh nak pergi kerja sebab terlampau sedih, kita tak boleh nak makan, kita tak boleh nak tidur terganggu. Bila fungsi-fungsi ini dan dia lebih berpanjangan, kita punya harapan untuk baik itu pun nampak sangat tipis, lagi menurut, keadaan kita makin menurut, itulah depression. Jadi dia adalah satu range lah, kita kata. Sedih ni ada satu range dia, bila dia exceed satu waktu, sesuatu condition, dia akan depressed. Dan itulah cara kita untuk mendiagnose. Kita nak keluarkan diagnosis itu adalah dengan melihat kepada kondisi itulah. Waktu dan fungsi dia adalah terganggu ataupun tidak. Itulah yang So bila just nak tanya sikit lagi berkaitan dengan benda tu. So jadi nak menjawab yang tadi ada tanya, maksudnya Nabi kita adakah dia ada sedikit depression? Nabi ni maksum, kalau Ustaz boleh betulkan apa yang saya share ni. Nabi ni adalah seorang manusia yang maksum. Jadi dia punya fungsi kehidupan tu tidak terjejas. Jadi depression itu tidak ada. Depresif waktu yang berasa sangat down itu ada. Tapi dia tak berlanjutan sehingga dia menyebabkan dia jatuh satu penyakit depression dekat dia. Tidak. Dia tidak mempunyai depression disorder. Namun Nabi kita merasakan kesedihan itu. Tapi mungkin macam saya cakap tadi, untuk kita diagnose depression ni ada kriteria-kriteria dia. Waktu, kondisi ini Nabi tidak tak ada lah basically, tak sampai diagnosis. So maksudnya fasa depresif tu ada, tapi depression tu tak ada. Sebab saya rasa ramai sangat orang menggunakan alasan Nabi macam kita juga, tapi sampai tahap dia mencalarkan maksud Nabi tu maksum juga. So saya macam sambil-sambil kita berada dalam pakar yang berbeza kan, itu kita nak menjawablah persoalan orang. Alright. So untuk seterusnya saya bila Ustaz ada came out dengan satu ayat ketiga surah Duha, which is ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. So mungkin Ustaz boleh kupas sikit ayat tu, sebab ayat tu saya rasa antara part penting juga dalam surah Duha tu. Ma wadda'aka. Wadda'a maksudnya tinggal.
Babai. Bye-bye. Gerak lu, okey. Ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menafikan dakwaan Ummu Jamil tadi. Sebab Ummu Jamil hina Nabi. Dia kata, oh selama ni macam hebat lah kan. Ada malaikat datang bagi wahyu. Dan sekarang malaikat dah tak ada. Tapi dia tak panggil tu malaikat, dia panggil tu syaitan. Dan Nabi SAW tak tahu nak jawab apa. Okey. Sebab Nabi dalam fasa sedih. Betul. Nabi dalam fasa tertanya-tanya, tak tahu apa yang sedang berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Ad-Duha semata-mata untuk itu. Memujuk Nabi SAW sambil menjawab persoalan Nabi. Dan Allah kata kepada Nabi, suruh tengok alam, suruh Nabi SAW sedar bahawa Allah sentiasa ada, dan Allah tidak murka kepada Nabi SAW. Qala wa ma qala. Qala ni kita boleh kata maksudnya Allah tidak perlukan Nabi. Okey. Dan Allah tak nak Nabi. Sebab Nabi ada perasaan macam tu. Faham? Perasaan macam, oh aku sudah tidak diperlukan. Okey. Allah tidak perlukan lagi aku. Kita tahu Allah memang tak perlukan sesiapa. Okey. Tapi ini untuk Nabi SAW sebagai pujukan daripada Allah kepada Nabi, beritahu kamu bukan seorang yang worthless. Kamu bukan seorang yang tidak bernilai. Sebab itu bila kita baca ayat-ayat ni, kita jangan fokus cerita Nabi SAW. Sebab Al-Quran ni dia panduan untuk semua orang, untuk kita juga. Jadi waktu kita sedih, waktu kita rasa worthless, kita rasa tidak bernilai, kita rasa macam aku ni siapa di sisi Allah. Aku ni dah tak baik, banyak dosa. Kalau aku solat, Allah terima ke? Kalau aku doa, Allah jawab ke? So Allah jawab sendiri, ma wadda'aka rabbuka. Allah tidak tinggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah tidak benci kepada kamu. Jadi jawapan tu memang untuk Nabi, tapi panduan tu untuk kita juga. Okey. Supaya kita sentiasa sedar Allah sentiasa ada. Faham. So bila Ustaz cakap macam tu, kan orang akan cakap dia ada dua perspektif lah. Bila kita terima satu ujian, kan, Allah bagi satu ujian kat kita, kita akan nampak benda ni yang okey, kita rasa macam Allah sedang rasa kasih kat kita, tarik kita balik dan sebagainya. Macam mana kita nak fikir yang benda tu bukan satu musibah. Ujian tu bukan satu musibah, tapi adalah satu, orang kata, tanda kasih sayang Tuhan kepada kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang lebih jelas terangkan pasal ni. Nabi kata, "May yuridillahu bihi khaira." Siapa orang yang Allah nak kebaikan untuk dia, yusib minhu. Allah akan uji dia. Okey, so itu memang satu tanda bila kita diuji, Allah nak elevate, Allah nak angkat kita punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma setiap ujian ni dia bergantung kepada cara kita terima. Ada orang dia dapat ujian, satu ujian, dia jatuh. Dia gagal dengan ujian tu. Ada orang dia dapat ujian yang sama tapi dia boleh naik dengan ujian tu. Jadi sebenarnya bergantung kepada perspektif kita. Macam mana kita nak menilai ujian daripada Allah. Sebab ada orang nilai benda tu sebagai hukuman. Ada orang nilai ni sebagai tanda Allah sayang. Dan Allah kata kan, walau apa-apa ujian terima kita, Allah akan buatkan dosa kita berguguran. Hatta syaukah. Sampai kalau kita tercocok satu duri pun, sikit sangat, tak sakit mana pun, itu pun Allah gugurkan dosa kita. Sebab apa? Sebab Allah nak akhirnya kita masuk dalam syurga. Sedikit demi sedikit. Dan tentang apa tadi? Macam mana kita nak rasa ujian ni bukan satu kebencian Bukan yang Tuhan satu- bagi kat kita. bukan Tapi satu kasih kebencian. sayang lah. Kasih sayang. Sebab itu kita buka Al-Quran. Okey. Kita buka Al-Quran, surah yang pertama surah Al-Fatihah kan? Maklum surah Al-Fatihah. Surah apa Okey, pening. Dah Okey. sama Ustaz tebuk. Surah Al-Fatihah. Baik. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu sebagai pembuka Al-Quran. Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil-alamin. Sebab Allah nak tarik kita bila kita buka Al-Quran, pertama kita sebut nama Allah, dan yang kedua kita kembalikan perspektif kita, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa-apa yang berlaku, alhamdulillah.
Sebab itu bila kita senang, kita mudah nak ucap Alhamdulillah kan. Bila kita dapat naik pangkat, dapat duit, senang untuk kita ucap Alhamdulillah. Tapi bila kita diuji, bila Allah tak makbulkan doa kita, bila kita kemalangan, kena buang kerja, susah untuk kita sebut Alhamdulillah. Sebab itu ada satu pintu khas dalam syurga untuk orang yang sentiasa puji Allah. Dalam setiap keadaan ada pintu khas. Jadi VIP masuk dalam syurga laju. Untuk orang yang sentiasa walau dalam keadaan apa pun dia nampak Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab dia boleh nampak dalam masa Allah uji, nikmat Allah yang lain banyak lagi. Dia sedar benda tu. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok Nabi. Setiap hari dia tengok Nabi SAW dan dia dapat buat kesimpulan. Dia kata, Nabi ni bila dapat satu benda yang Nabi suka, Nabi akan ucapkan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Itu bila Nabi happy, bila Nabi suka. Dan bila Nabi diuji, Nabi datang benda yang Nabi kurang suka, Nabi akan sebut Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dan insya-Allah orang yang sentiasa nampak nikmat Allah berbanding dengan ujian sedikit yang Allah bagi itu, dia akan dapat satu kelebihan. Dan dalam surah Ad-Duha pun Allah ada sebut nanti. Dan ada satu peristiwa, saya teringat di Amerika Syarikat ada seorang imam. Marcus, tak silap saya, Imam Marcus apa nama dia. Dia dikenakan hukuman bunuh sebab dia disabitkan kesalahan membunuh orang. Okey. Sedangkan keluarga si mati tu dah tarik sebab dia bukan suspeknya. Tak ada bukti pun. Tapi mungkinlah masalah sistem dan sebagainya, teknikal, dia disabitkan hukuman dan dia dikenakan hukuman bunuh. Dan setiap tahanan akhir ni diberikan borang, tulis apa permintaan terakhir atau pesanan terakhir. Ditulis apa? Ditulis Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Bayangkan macam mana orang yang dah nak kena hukuman mati masih boleh fikir Alhamdulillah. Masya Allah. Ini satu orang yang memang jiwa dia besar. Dan dia akan dapat nikmat dalam syurga nanti insya-Allah. Maksudnya Ustaz, dia kalau ikutkan daripada apa yang Ustaz cakap tadi tu, setiap keadaan dalam dunia ni kita akan wujudkan rasa syukur. Betul. Alhamdulillah dalam hidup kita, walaupun sekecil-kecil penghargaan dan sebesar-besar kesukaran lah basically. So kalau itu daripada perspektif Islam, kita nampak macam agak mudah untuk kita keluarkan rasa syukur dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak bawa sikit ke perspektif psychological? Perkara buruk yang berlaku tu adalah satu benda negatif, kan? Bila satu benda negatif berlaku, macam mana kita nak manage negative thought kita tu dengan takdir yang buruk yang datang? Sebab kita sebagai manusia, at the end of the day, tak boleh deny yang kita ni lemah. Kan? Bila benda buruk datang, macam mana kita nak manage negative thought tu sendirilah? Betul. So kita takkan lari daripada negative thoughts. Mesti kita akan ada satu kata-kata yang contoh macam tadi kita ambil kisah Nabi, Allah benci aku ke? Itu adalah negative thoughts sebab dia berunsurkan negativity lah, benci, tak suka aku ke, tinggalkan aku ke, itu semua adalah word-word yang negatif. Okey, benda ni macam juga emosi, dia datang secara automatik dan dia adalah fitrah manusia untuk fikirkan something is wrong lah. Okay? Kalau satu benda yang kita tak dapat tu, something is wrong. Okay. Tapi kita kena tahu bahawa negative thoughts ni dia adalah bukan fakta. Okay. Dia bukan fakta, bukan kenyataan. Dia tak betul. Kiranya fakta tu betul kan? Fakta ni, so negative thoughts ni bukan fakta. Dia adalah interpretation. Ataupun interpretasi kita tak ada suatu kejadian, suatu situasi. Contoh, kalau kita dibuang kerja, kita melihat, kita interpret benda tu, kita lemah ataupun kita salah kita macam tu. Itu adalah interpretation kita. Belum, tapi dia bukan fakta. Tantang sebenarnya kita dibuang kerja bukan terhadap kita ni lemah ataupun kita ni ada buat salah. Tapi mungkin company itu sendiri yang tak ada cukup bajet ataupun menghadapi kerugian yang terpaksa melepaskan you.
Jadi nampak tak perbezaan fakta dan juga interpretasi. Macam mana kita menginterpretasikan. Jadi sebenarnya bila kita ada satu benda yang negative thoughts ni, dia datang secara automatik, tapi dia bukan fakta. Jadi macam mana kita nak kawal? Kan sebab dia automatik dan dia tak boleh kawal. Jadi sebab tu kita kena ada teknik-teknik dia. Kita ada 3 teknik. The first one is to acknowledge ataupun kita kena aware yang kita ada thoughts ni di minda kita. Kita kena aware. Bila kita kenal pasti, kita tahu dia ada, baru kita boleh question ataupun kita boleh assess thoughts itu. Contoh, Allah benci aku. Sebabkan aku ada satu dugaan ni, Allah benci aku. Okey, sekarang ni kita kena duduk sebentar. Kita kena fikir balik, Allah benci aku, perasaan aku sedih. Sekarang ni perasaan aku sedih, apa yang ada di minda aku adalah Allah benci aku. Okey, sekarang kita boleh buat next step. Kita boleh question ataupun kita boleh assess. Apa bukti Allah benci aku? Kita tanya balik, betul ke Allah benci aku? Kita akan tanya balik, kita akan rationalkan balik thoughts itu. Okey, mungkin kita dibuang kerja. Apa kita akan kata, okey, Allah benci aku kerana aku dibuang kerja. Betul ke Allah benci? Itu ke bukti Allah benci aku, dia buang kerja. Tapi selama ni Allah bagi kerja, Allah sayang ke maksudnya? Betul. Ataupun Allah bagi kerja, Allah dugaan aku pun Allah sayang aku juga. Betul tak kan? Macam kalau kita buka balik buku-buku kita, surah, kita tengok balik hadis, macam apa yang Ustaz cakap tadi, dugaan tu adalah untuk mengelevate kita. Jadi tak semestinya itu adalah sebagai tanda Allah benci kita. Padahal, dan Allah berkata juga kan dalam surah Duha, kita ulang balik, aku tidak muka kan, dia pujuk kita. Jadi kat situ pun dah satu bukti yang bukan, Allah tak benci kita, Allah tak marah kat kita. Next step, bila kita dah question, kita betulkan balik ayat tu dengan lebih realistik. Okay, contohnya kita sedang diuji ni, bukan kita sedang ditolak. Okay, kalau thoughts kita Allah benci, itu negatif, kita tukar balik kepada positif, which is kita sedang diuji. Kita bukannya Allah tolak kita, macam tu. Itu adalah step-steps yang kita kena kawal balik ataupun step-steps yang kita perlu ambil supaya negative thinking ni dia tak berleluasa, dia tak memudaratkan kita. Sebab seperti yang kita tahu, negative thinking ni adalah benda yang bukan fakta, dia bukan betul. Jadi kenapa perlukan negative thinking ni mengawal hidup kita, mengawal emosi kita. Jadi kita kena counter balik. Dia adalah fitrah, tapi kita perlu action ataupun kita perlu mengambil tindakan terhadap itu. Bukan kita membiarkan mengikut saja emosi. Itu bukan caranya lah. Macam tu. Maksudnya kalau contohlah ada satu perkara berlaku macam kita, benda tu affect the emotion. So, apa yang kita boleh buat adalah kita pause, interpret, bukan ambil itu as a fakta, and then kita proses, baru kita react. Okay, menarik. CBT. So, inside joke untuk terapis lah CBT tu. So, tapi benda ni mudah je nak cakap. Duduk sebentar, reassess, question. Tapi bila emosi tu ada, dia dah sangat-sangat sukar, sangat-sangat challenging. Sangat-sangat challenging untuk kita buatkan teknik-teknik ni. Jadi sebab tu kita ada terapi-terapi. Jadi bila kita ada terapi, ada kaunselor bantu kita melalui teknik-teknik itu. So instead of you yang create question untuk menanyakan tentang negative thoughts itu, kaunselor akan bantu. Tanya on behalf of you. So you pun akan melalui proses-proses tadi lah. You acknowledge perasaan ataupun acknowledge thoughts you, you question dia, dan juga macam mana kita nak betulkan balik pemikiran kita tu kepada lebih realistik. Thank you. Benda tu sangat-sangat penting sebab most of people dia terima terus instead of macam just Respond. tenang dulu kan, terus nak respond dan react dan everything. Benda tu memang bagi kesan kat kita dan orang lain juga. Ustaz, saya nak tanya soal kita cakap pasal solat duha. Solat duha ni punya kelebihan dia sampai ada satu solat sunat lah. Satu solat sunat duha ni. Sebenarnya apa simbolik duha ni? Apa sebenarnya yang sampai tahap ada surah, ada solat sunat lagi? Baik, tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat, Allah syariatkan solat duha. Yang pertama kita kena tahu zaman Nabi SAW, Nabi tidak amalkan duha setiap hari. Okey. Sama macam Nabi tak tarawih setiap hari.
Sebab Nabi takut kalau Nabi buat setiap hari, nanti benda tu jadi wajib. Dan Nabi tak nak bebankan kita. Nabi punya sayang kat kita kan, tak nak kita terbeban. Sedangkan waktu duha, bila kita solat ni, kita akan rasa segar, kita akan rasa bertenaga. Benda tu baik untuk kita. Tapi Nabi SAW tak nak bebankan kita. Tengok, Allah sayang kita, Nabi pun sayang kita kan. Tak nak kita susah. Dan kenapa waktu duha ini waktu yang Allah syariatkan untuk solat, dan ada surah khusus tentang waktu duha. Waktu duha ni waktu yang kita kata tadi, waktu yang matahari dah ada, terang, cahaya dia masih redup, dia belum di fasa panas. Dan pada waktu itu, dalam Al-Quran pun digambarkan azab Allah boleh datang pada bila-bila masa. Antara waktunya boleh datang pada waktu duha wa hum yal'abun. Boleh datang waktu duha, waktu budak-budak tengah main-main, waktu tengah happy-happy. Jadi waktu duha ni waktu kita mula mencari rezeki, pergi dalam jam kan, duduk dalam jam, nak pergi tempat kerja, ataupun kalau waktu cuti anak-anak pergi bermain. Jadi waktu ni orang baru nak mulakan kehidupan dunia. Tapi ada orang dia nak mulakan kehidupan dunia dia dengan berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin itulah hikmahnya diadakan solat duha, dan sebelum tu ada solat subuh. Solat subuh tu memang di awal pagi betul, nak mulakan pagi. Solat duha ni pula nak mulakan kerja di waktu pagi tu. Faham? Maksudnya duha tu dia banyak benda yang kita boleh buat. Banyak benda. So it's starting of the day. Ya, ni kalau subuh gelap lagi. Terus duha tu cantik, just nice. Kita solat dan sebagainya kan. Jadi nak tanya Ms. Arifah regarding macam mana kita as manusia nak cari ketenangan-ketenangan kecil, mungkin ada teknik-teknik atau rutin atau anything lah yang kita boleh buat untuk kita cari ketenangan yang tenang. Selain daripada solat, mungkin solat is the priority of course. Bila kita nak start pergi kerja, solat duha, solat subuh, solat duha dan sebagainya, mungkin kita menambah hari benda-benda lain yang boleh. Faham? Okay, benda yang simple yang kita boleh terapkan dalam everyday day kita adalah grounding teknik. Okay, ni berkait juga dengan surah duha. Bila Ustaz ada cakap tadi berkenaan dengan alam. Kita kena maksud ayat-ayat tu bermula dengan malam, tenang, laut tadi kan. Okey, benda-benda itu adalah alam. Okey. Bila kita bersama dengan alam, bersama dengan nature, kita akan ada satu rasa tenang kat situ. Okey, ini apa yang diajar juga daripada Nabi juga, daripada Al-Quran juga. Jadi dalam psikologi pula benda yang sama, konsep yang sama, tapi kita katakan ialah iaitu grounding teknik. Okay, apa tu grounding? Senang saja. Grounding tu salah satu cara kita menggunakan 5 senses ataupun 5 deria yang kita ada. Deria lihat, deria dengar, deria merasa, rasa melalui lidah, deria rasa melalui touch, pegangan dan juga bau, hidu. Okay. Bila kita connect balik senses kita ni, kita akan rasa lebih tenang. Okay, contoh, kita nak rasa tenang, kita mungkin bercelaru, kita rasa sedih, kita pergi ke tasik. Okay, kat zaman sekarang susah nak pergi laut. Kita pergi tasik. Tasik ada selalu kan. Kita duduk kat tasik. Dan kita nak cari keterangan. Kita dah bersama dengan alam. Kira ni kita dah berada dengan alam. Okay, kita buat 5 teknik ni. Okay, bila kita duduk di atas rumput, kita akan merasakan teknik sentuhan rumput. Okay, kita tune balik. Kita salurkan diri rasa kita ni kepada touch. Dari touch. Okay, bau. Ada bau apa kat situ? Mungkin ada bau pembakaran tiba. Kalau kita di KL ada bau pembakaran ataupun ada bau perfume orang ramai yang lalu ataupun ada bau hujan mungkin baru turun. Apakah bau itu? Kita tanya diri kita. Kita state ataupun kita listkan bau-bau yang ada. Kita listkan apa yang kita rasa melalui deria touch tadi. Kita daripada mulut pula, mungkin kita baru lepas makan ayam gepuk dan ada ayam di gigi kita, kita rasa ayam. So kita tunekan balik senses-senses kita. Kita ataupun dengan kata lain dalam psikologi adalah here and there. Kita tune in waktu sekarang.
berada di waktu sekarang, bukan di masa hadapan, in the future. Sebab bila kita terlampau memikirkan future, benda yang uncertainty, of course kita akan rasa anxiety ataupun rasa debar, tak tahu apa yang berlaku kan. Itu adalah future. Kalau kita berada di yang lepas, mungkin kita akan rasa dendam, ada benda yang tak settle lagi lepas. So kita tak nak benda tu, kita nak here, now and there. Sekarang, salurkan semua diri rasa, salurkan pemikiran kita kepada diri ni secara tidak langsung kepada sekarang dan waktu sekarang. So macam tadi, dia touch, dia bau, dia lihat, kita tak sentuh lagi kan. So apa yang ada kat tasik, mungkin kita akan nampak ada burung-burung, ada berapa ekor burung, 2 ekor burung, 3 ekor burung, burung berwarna hitam. Kita boleh lebih spesifik. Jadi bila kita spend time, mungkin kat situ kita dah listkan dan salurkan diri kita ni, mungkin kita dah spend 10 minit, 15 minit dah. Secara tidak langsung, kita dah tenang lah. Kita pula dah tak fikir pula tentang kesedihan kita. Kita pula tak terfikir pula tentang masalah-masalah dunia kita. Kita lebih kepada enjoying the time with nature. Macam tu. Itu adalah salah satu teknik lah yang kita boleh lakukan. Saya rasa at the end of the day, kembali ke alam. Kembali ke alam tu sangat-sangat hebat. Sebab laut, Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi laut, Tuhan bagi sungai, air terjun, tasik, hujan. Macam sekarang tengah hujan. So sebenarnya benda tu adalah tempat untuk kita healing, tempat untuk kita yang lebih tenang dan sebagainya. Misal, macam kita nak pompong kan, mungkin kita bawa sikit ke Islam sikit. Rutin ibadah kita dengan mental health kita. Sebab sekarang ramai orang ada isu mental health issue. Jadi banyak benda stress, depressed, anxious, anxiety and everything. Macam mana kita nak bantu diri kita? Dengan ibadah, kita boleh bantu diri kita. Baik. Jadi kalau kita tengok, kita baca sirah Nabi SAW, baca hadis-hadis Nabi, kita akan tengok rutin Nabi setiap hari ni lebih kurang sama. Nabi dah ada satu jadual harian, walaupun tak tulis. Tapi memang ada jadual harian, contohnya bangun malam, qiyamul lail, lepas tu rehat sekejap, solat subuh jemaah, lepas tu Nabi akan duduk berzikir, solat duha, lepas itu Nabi akan ada office hour. Nabi akan berjumpa dengan sahabat-sahabat, bincang masalah umat, masalah negara, tengah hari solat. Lepas itu Nabi akan berjumpa dengan isteri-isteri Nabi, tanya keluarga okey tak kan, anak-anak okey ke tak. Maghrib, solat maghrib, lepas tu sampai ke isyak, mungkin Nabi beri tazkirah. Habis isyak, kebiasaannya Nabi akan tidur, kecuali kalau ada tetamu datang. Benda yang sama berulang setiap hari, kecuali kalau Nabi ada bermusafir ke mana-mana. Jadi saya nampak, bila kita ada rutin yang kita dah tetapkan, rutin yang kita akan buat setiap hari, so kita dah tahu, kita tak risau sangat dan fikiran kita tak streskan otak kita nak fikir nak buat apa sekarang. Kita tak stres yang tu sebab kita dah ada atur cara dalam hidup kita. Dan macam itulah sunnah Nabi SAW. Setiap malam Nabi akan solat sunat. Dan bilangan solat Nabi lebih kurang sama. Siti Aisyah kata Nabi solat tak akan lebih 8 rakaat pada setiap malam. Okey. So ulang benda yang sama. Bacaan Al-Quran Nabi pun pada kadar yang sama. Setiap hari diulang-ulang benda yang sama. Dan satu lagi, macam yang Miss Arifah kata tadi tentang grounding. Saya rasa menarik sebab kalau kita tengok sunnah Nabi, most of the time, kebanyakan masa bila Nabi sujud atas tanah atau pasir. Sesekali je Nabi duduk sujud atas sejadah. Ada sejadah zaman Nabi, tapi sesekali saja. So saya nampak kita sentiasa reconnect dengan alam, sentiasa kembali ke alam, dan benda tu boleh regulate kita punya pemikiran, kita punya hormon dan sebagainya lah. Jadi daripada sunnah Nabi pun kita dah tengok Islam ni dia tak akan lari daripada alam. Islam ni satu agama yang natural. Semakin kita jauh daripada alam semula jadi, kita akan lari jauh daripada fitrah kita. So kita kena balik semula. Balik dengan cara grounding, dengan melihat alam. Sebab tu dalam Al-Quran banyak Allah sebut wasyamsi wadhuhaha, demi matahari. Allah tak kata demi bangunan, demi masjid, demi benda-benda material ni kan. Tak ada. Allah suruh kembali kepada alam.
Dan insya-Allah bila kita ada rutin yang kita tetapkan macam tu, mungkin kita boleh aturkan atau kita boleh fikirkan setiap hari kita dah expect apa yang akan berlaku. Jadi bila ada benda yang tak diingini, kita tak terkejut sangat. Ya. Kadang maksudnya at least kalau kita ada jadual, kita ada rutin tu, dia dibantu juga. So mungkin saya boleh tambah sikit regarding dengan apa kena ibadat mental health state. Banyak apa yang Ustaz share tadi, saya terpanggil untuk terpanggil untuk macam bercakap juga. Di mana Ustaz kata Nabi pun ada time-time dia, ada waktu-waktu dia, ada structure dia kan. Waktu yang struktur lah, ada schedule dia, ada yang bersama dengan isteri-isteri. Benda ni penting juga. Kita tak cakap pasal human being, connection with human being. Kita tak sentuh lagi. Satu, alam. Dua, connection with people. How we make connection. How we have conversation, how we spend more time. That is also cara-cara kita untuk tenang, cara-cara untuk pulihkan ataupun pujuk hati kita jugalah. Connectkan dia. Okey. Ibadah dan kesedihan. Ya. Itu ke soalannya? Kesedihan boleh. Okey. Ibadah dan mental health. Kat mana intersect-nya kan? Sebenarnya Islam ni kalau kita tengok, dia adalah cara hidup. So nak tak nak daripada semua kehidupan kita pasti ada Islam. Pasti boleh connect kan. Okay. Dari segi solat, satu adalah struktur macam Ustaz cakap tadi. Struktur kan. Solat juga struktur. Ada waktu dia, ada gerak-geri dia. Itu adalah membantu dari segi mental health. Bagaimana? Okay. Kalau kita depression kan, ataupun kita sakit, ataupun kita terlampau terbawa-bawa dengan emosi kita, kita sometimes lost touch of time. Kita tak tahu waktu tu apa sebab kita sedih yang sangat terlampau, sangat mendalam. Okey, tapi kat sini lah solat tu ada, dia memberikan kita struktur. Dan dalam psikologi, dalam terapi itself, struktur ni adalah penting. Dan kalau untuk kita, dalam terapi kita ada juga bersama-sama, bekerjasama dengan klien untuk mencari struktur-struktur dalam harian kita. Tak semestinya dari segi solat saja. Ada juga, pagi you buat apa? You tak boleh baring saja, tidur saja. You kena bangun. Kan? You kena pergi ni. Tapi kalau kita tengok lebih daripada Islamik punya perspektif, adalah dari segi solat lah. Sebab subuh kena bangun. Pada waktu zuhur ada waktu dia. Asar ada waktu dia. Dan ada gerak-geri dia. So, dia lebih struktur. Bila dia ada struktur, dia membawa kita, dia memberi kita, Syafiq? Dia memberi kita suatu Macam goal. Ada purpose lah. Ada purpose yang kita kena gerak. Okey. Second, dalam solat juga ada zikir kan. Dalam solat juga tu. Zikir ni kita bukan kata kosong tau. Zikir ni adalah kita memuji Allah. Dan benda tu adalah banyak benda yang berlaku di saat kita zikir yang membantu dalam mental health kita. One is kita redha dan tawakal. Satu, kita melepaskan ataupun tawakal lah. Kita merelakan segala-galanya di bawah Allah yang Maha Besar kan. Itu satu. Second, dia pujuk diri kita, hati kita. Kalau kita dah sedih, kita zikir kan. Kita pujuk dari segi, kita ingat bahawa Allah tu ada kuasa yang lebih besar daripada kita. Allah itu bersama kita. Bila kita zikir. Okay, next juga adalah kita correctkan thoughts, negative thoughts kita. Ingat tak kita cakap pasal negative thoughts tadi? Negative thought ni Allah benci aku. Tapi bila kita berzikir, kan, Allah Maha Besar, kita fikir Alhamdulillah, kan. Benda tu, dia correct balik lah thoughts tadi. Apa yang Allah benci dia, Allah berikan segala-galanya dia. Bila kita cakap Alhamdulillah, kita jangan cakap zikir kosong. Kita kena tahu, bila kita faham maksud Alhamdulillah tu, kita tahu juga yang kita ni bersyukur sebab apa? Kita bernasib bernafas, kita masih ada pakaian, kita masih ada makanan, kan? Jadi dia menutupi lah sikit ataupun dia mengambil sedikit rasa sedih tu, kita akan correct balik the thoughts tu. Okay, last sekali, ibadah ni, apa lagi? Doa. Doa tu adalah bila kita meluahkan segala-galanya dekat Allah. Kat situlah kita nak minta, kat situlah kita nak meluah. So, mental health kat situ, kita tak adalah rasa macam ditinggalkan ataupun kita akan rasa kita keseorangan. Kita ada orang yang mendengar. Kan? Sometimes kita rasa macam mental health ni, kita sedih ataupun kita rasa neglected sebab kita rasa macam tak ada orang dengar kita, tak ada orang bersama kita rasa alone, lonely. Tapi bila kita berdoa,
kat situlah kita tahu yang Allah itu bersama kita dan Allah itu mendengar. Kan? Sebab tu kita berdoa. Kan? Kalau kita tak percaya, sebab tu kita kena buat sesuatu benda, ibadah ni, dia kena ada niat. Dan kita kena faham kenapa kita buat sesuatu tu. Kita tak boleh buat ikut buat dia. Kan? Kalau kita, semua orang ni berdoa, kita pun nak berdoa. Tapi kita tak faham doa tu kenapa kita berdoa. Kalau kita tak percaya yang Allah itu mendengar, buat apa kita nak berdoa? Betul tak? So bila you percaya Allah itu mendengar dan you berdoa, so Allah mendengar lah. So you tak rasa alone lah. You should be eliminating a bit of your feelings yang negatif tadi. Ya, macam tu. So macam tu lah ibadah ini connected dengan mental health. Jadi tapi benda ni dia tak datang, perspektif sebegini dia tak datang begitu saja. Macam kita spend dengan family kita, kita tak bersembang macam ni kan. So benda ni kita kena mencari. Kita kena mencari baru kita jumpa yang ibadah ni kita boleh see in a different angle. See in a different way. Macam ni ya, macam tu. So dia interconnected, mental health dan agama ni interconnected. Tapi tak bermaksud back to apa yang kita sembang tadi lah. Maksud kalau kita ada mental health issue ni ataupun mental health struggles ni, kita kurang iman, lemah iman. Kita tak boleh terima yang itu. Sebab apa? Nabi pun, bila kita ceritakan, Nabi pun menghadapi kesukaran juga, ada rasa sedih juga. Tapi sebab itulah Islam ni compliment. Dia memberi cara juga at the same time. Cara kita untuk keluar daripada situ. Cara kita untuk ubat. Cara kita untuk heal. Ada juga cara dia. I really like bila you sebut regarding bila kita berdoa, kita kena ada rasa orang mendengar. Sebab saya percaya, even saya sendiri lah, bila ada certain time kita berdoa tu for the sake of is a routine after solat. Instead of something yang memang kita nak daripada sesuatu daripada Tuhan kita kan. Sama macam dalam terapi sendiri. Boleh je you cakap seorang-seorang. Tapi tak dengar. Kan? Tapi bila you ada kepeguan tu kan, maksudnya tahu ada seseorang ataupun ada sesuatu yang sedang mendengar gitu, terasa lebih tenang. Seorang datang terapi untuk, sebab ni as a counselor, bila orang datang terapi, orang datang dah nak cerita. Bila dah cerita, dia dah rasa. So, kita buat benda semua dengan Tuhan, meminta apa yang kita perlukan. Jadi, a little bit, macam mana kita nak pastikan yang akhirat tu, of course benda tu jelas kan, akhirat tu nyata dan sebagainya. Macam mana kita nak kurangkan expectation kita kepada dunia dan mengatakan, okay, there is always a bigger goal than this world, is akhirat. Baik. Jadi kita balik surah Duha tadi kan. Allah kata walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang akhir tu lagi baik untuk kamu berbanding yang awal, berbanding yang mula. So Allah nak pujuk Nabi. So umpama Allah nak kata it's gonna be okay. Semua akan baik je. Tahan dulu. Sebab kita akan ada fasa kita berada di titik yang bawah. Kita akan ada fasa kita diuji. Tapi lepas tu semua akan baik je insya-Allah, sebab Allah sentiasa ada dengan kita. Dan sebab itu Allah turunkan surah Duha, Allah turunkan surah-surah yang lain untuk kuatkan hati Nabi SAW. Dan untuk Nabi kembali faham apa purpose Nabi, apa matlamat besar Nabi SAW. Matlamat besarnya untuk akhirat tu. Matlamat besarnya untuk bawa semua manusia kepada Islam. Jadi fasa diuji tu akan ada. Tapi Allah seolah nak pujuk Nabi, jangan takut bila wahyu berhenti sekejap, sebab Allah akan turunkan semula nanti bila datang pada waktunya. Kita tak boleh paksa Allah. Contohnya kita doa, kita solat macam-macam, kenapa Allah tak makbulkan? Dan kita pertikai Allah bila nak makbulkan. Okey. Soal sekarang ni, siapa Tuhan? Kita ke Allah? Kita minta pada Allah, bukan Allah yang kena ikut cakap kita. Kita minta pada Allah. Dan paling penting, macam yang Miss Arifah cakap tadi, kita kena sedar Allah dengar. Kita kena yakin Allah ada dengar kan. Dan memang itu sebiji Nabi kata. Saya macam saya terpanggil nak jawab tu tadi. Nabi kata, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doa dalam keadaan kamu yakin Allah akan makbulkan. Fa innallaha la yaqbalu du'a, sebab Allah tak akan dengar, Allah tak akan jawab doa daripada orang yang doa main-main. Doa dalam keadaan tak yakin pun. Dan dalam banyak hadis Nabi suruh kita
sangka baik dengan Allah. Allah. Betul? Cara kita interpret apa yang Allah bagi pada kita tu sangat penting. Sebab tu orang dapat ujian yang sama, tapi hasil dia boleh berbeza. Ada orang dia jatuh tersungkur, ada orang dia boleh naik. Cara dia fikir tentang Allah. Sebab tu kita kena sentiasa husnuzon, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula, dan Allah sambung wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan ayat ini antara ayat yang paling saya suka. Satu ayat yang sangat memujuk. Wala sawfa, dan pasti satu masa nanti yu'tika rabbuka, Allah akan bagi kamu. Bagi apa? Allah tak kata. Allah boleh bagi macam-macam. Yang kita minta, yang kita tak minta, Allah akan bagi macam-macam. Fatarda, sehingga kamu redha. Dekat dunia kita cari redha Allah, tapi di sana nanti Allah akan bagi macam-macam nikmat pada kita dalam syurga. Dalam satu hadis, Allah bagi nikmat macam-macam pada ahli syurga, dan Allah akan tanya kita nanti, hal raditum, kamu redha tak? Allah tanya pula pada kita. So of course lah kita redha kan, dapat macam-macam nikmat ni. Memang selama-lamanya pula tu. Of course lah kita redha. Tapi itulah, dalam syurga nanti Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin dekat dunia kita tak nampak, kita tak rasa. Tapi Allah kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Satu masa nanti pasti Tuhan kamu akan bagi sampai kamu redha. Sampai kita rasa terpenuh, rasa hati kita ni tertunai segala apa yang kita nak. Tapi kena sabar dululah. Sabar kat dunia tu. Sabar dekat dunia. Jadi saya nampak kan pujukan Allah ni sangat cantik. Daripada ayat pertama, ayat pertama, kedua, Allah suruh tengok alam, tengok matahari, tengok pada waktu malam yang sunyi. Lepas tu Allah kata Allah tak tinggalkan kita, Allah tak benci kita. Yang nanti akan baik berbanding sekarang, dan Allah akan bagi kepada kita sampai kita rasa redha, kita rasa puas. Jadi saya nampak kan gambaran dia macam baby ataupun anak kecil. Anak kecil, ini pun untuk kita lah, kita sebenarnya anak kecil je. Okay. Anak kecil menangis bila mak dia hilang. Mak dia pergi tandas sekejap, tak tahan sakit perut. Saya Menangis. mak tu. Anak tunggu depan pintu. Okey, menangis sebab dia rasa mak dia tinggalkan dia. Betul? No, mak dia qada hajat. Mak dia buang air sekejap. Lepas tu mak dia pun pujuk. Mak tak tinggal pun adik. Mak tak tinggal pun adik. Okey adik, jangan sedih. Semua akan baik-baik je. Nanti mak bagi hadiah. Nanti mesti adik happy. So saya rasa tu pujukan yang sangat-sangat lembut daripada Allah. Dan setiap kali saya dengar ataupun saya sebut ni pun rasa macam nak nangis. Betapa sayangnya Allah pada kita. Walaupun kita kan, kita hargai ke Allah, kita bersyukur kepada nikmat Allah. Mungkin adalah sesekali kan, tapi kebanyakan masa kita lupa pada Allah. Tapi Allah tak lupa kita, dan Allah suruh kita ingat Allah tu. Allah suruh solat lagi, supaya kat mana pun kita dalam dunia ni, akhirnya kita sentiasa kembali kepada Allah. Sebab itu jangan tanya apa kedudukan Allah. Jangan tanya di mana kita di sisi Allah. Tanya kat mana Allah di sisi kita. Sebab semua tu bergantung pada kita sebenarnya. Allah kan kata ana inda zanni abdi bi. Aku ni mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku fikir baik tentang aku, baiklah. Kan? Sebab bergantung kepada cara kita melihat Allah. Dan dalam banyak ayat Al-Quran, dalam banyak hadis, sentiasa percaya, sentiasa yakin dan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan kita sangat tersepit. Macam kisah Nabi Musa kan, nak pergi depan laut, nak ke belakang tentera lengkap bersenjata, machine gun, tak tahulah apa zaman tu. Orang semua dah ragu. Orang beriman ni kata inna lamudrakun, kita dah kalah. Tapi Nabi Musa yakin. Macam Nabi Muhammad dalam gua, bila tentera musyrikin depan gua dah, depan pintu gua, dia kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah ada dengan kita. So macam sama Nabi Musa kata kalla, never, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah ada bersama dengan aku, dia akan bagi jalan keluar. Ini level keyakinan Nabi. Dan
Allah tu Tuhan Nabi Musa, Tuhan kita juga, Tuhan yang sama. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Musa boleh berlaku kepada kita. Kata kuncinya percaya kepada Allah. Saya suka bila Ustaz cakap apa, kita nak minta dan siapa nak ikut arahan kita pula kan, pada Tuhan. Sebab saya dengar satu podcast daripada John Bell. Ayat mudahan kata, masa kita senang, kita lupa Tuhan. Senang, sangat senang lupa Tuhan. Nak cakap Alhamdulillah pun susah. Tapi bila kita susah, time-time tu kita doa, ya Allah aku nak benda ni minggu depan. Wah, siapa pula nak cakap kau pula. So macam benda tu memang terpanggil macam betul. So you as a humble, you kena sentiasa konsisten untuk buat satu benda supaya Tuhan pandang kita dan Tuhan berikan apa yang kita perlu. So, untuk Miss Harifah lah, bila kita dengan Tuhan, kita boleh bagi macam-macam harapan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bantu untuk kawal sikit expectation kita terhadap manusia dan kita lebihkan expectation kepada Tuhan? Expectation kepada Tuhan, maksudnya kita kena percaya kan. Betul. Tuhan tu boleh makbulkan doa kita, dia sangat berkuasa, dia boleh buat apa-apa saja. Nothing is impossible lah when it comes to God. Tapi bezanya, sebab Allah ni kan maha mendengar, maha besar, maha mengasih, maha penyayang. Manusia ni tak maha. Jadi expectation tu kena berpada-pada dan selari dengan yang tak maha ni, yang banyak kecelakaan, banyak limitations kan. Manusia ni banyak sangat limitation, banyak sangat salah silap kita. Okay. Jadi macam mana kita nak expectation tu? Satu, kita kena tahu kita di mana, know where you are, know who you are, what your position is. Okay. Kita kena sedar kita kat mana untuk kita meng-expect sesuatu daripada orang lain. Okay. Dan kita bila dalam kita meng-expect sesuatu itu, kita pun kena sedar bahawa expectation yang kita minta tu adalah di bawah kontrol kita ataupun di luar kontrol kita. Contoh, saya expect suami saya belikan bunga kat saya, contoh. Adakah dia di dalam kawalan saya ataupun di luar kawalan saya? Kalau Syafiq lah, girlfriend Syafiq, expect untuk beli, siapa tahu Syafiq lah, Syafiq expect tunang Syafiq kan, bagi bunga kat Syafiq. Macam mana? Expectation tu macam mana? Benda tu benda yang tak yakin, benda yang tak tentu. Betul? Benda yang belum tentu. Belum tentu. Sebab dia tak dibaca kita punya fikiran dan dia tak tahu apa yang kita fikirkan. Betul. So basically reactions orang luar, manusia, action orang luar lah, bukan diri kita. Orang luar adalah di bawah out of control. Di bawah benda yang kita tak boleh nak kawal. Jadi kita boleh minta. Macam saya pun boleh minta suami saya, yang I nak bunga. Tapi masih tak tahu lagi dapat ke tak. Kan? Kita boleh minta. Action tu masih lagi tak tahu. Jadi benda tu adalah benda yang tak boleh nak control. Jadi expectation kita jangan expect kita akan dapat bunga hari ni. Kita expect kita kena letak balik expectation tu ke arah kita. Sebab bila kita expect benda yang kita boleh control, which is diri kita, senanglah nak capai sebab kita expect benda yang kita boleh control. Contoh, kita akan expect diri kita untuk bagi tahu suami kita nak bunga. So kita minta lah bunga. Kalau dapat tu, chances untuk dapat tu lagi tinggi lah daripada kita tak bercakap, betul tak? So expectation kita ni kena selari dengan control versus not in control. Okay, kalau kita expect benda yang di luar kawalan kita, of course sukar lah, boleh dapat, bukan tak boleh dapat, tapi di luar kawalan. Mungkin kita dapat pun di luar kawalan kita. Kita boleh buat sesuatu benda tu di dalam kawalan kita je. Kita punya actions kita boleh kawal. Kita punya perasaan kita at a certain point kita boleh kawal. Thoughts kita pun kita boleh kawal. Macam mana kita nak kawal? Kita kena pause tadi. Kita pause, kita tengok balik diri kita, assess balik, question balik, kita boleh kawal. Sebab at the end of the day, betul lah, kita ni tak ada mahal. Kita ada mahadi je. Tapi tak. Sebab orang Allah tu maha kaya, maha hebat, maha besar dan sebagainya. Kita memang tak ada. So perlu ada tenang. Kalau nak minta, kalau nak expect orang untuk fulfill apa yang kita nak, itu memang takkan pernah ada. Tapi kalau Tuhan, kita minta lah macam-macam pun, insya-Allah Tuhan tu. Yang terbaik untuk diri kita. Betul, yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita perlukan. Kita sebetulnya. Alright, so bila kita dah cakap tentang kesedihan dan sebagainya, sekarang kita dah ke atas sikit lah sebab lepas dah rasa sedih, kita dah bangkit sikit. Tuhan dah mula pujuk ni.
Berpujuk. Kat situlah kita kena ada satu rasa, iaitu rasa syukur. So Ustaz, mungkin Ustaz boleh komen sikit. Daripada kita rasa sedih, Tuhan dah pujuk. Sekarang ni macam mana kita nak keluarkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Baik. Jadi dalam surah Duha juga, dalam surah yang sama, mula-mula Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat Allah bagi pujukan, cakap kata-kata yang menenangkan, menyembuhkan. Bukan semata-mata tu, Allah bagi bukti juga. Allah suruh Nabi tengok selama ni kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ada dengan Nabi? Siapa yang bantu Nabi? Siapa yang bersama dengan Nabi? Allah tanya pada Nabi, alam yajidka yatiman fa'awa? Bukankah Allah jumpa kamu dalam keadaan yatim? Nabi tak ada mak, tak ada ayah. Fa'awa. Lalu Allah jaga Nabi. Awa artinya macam lindung. Jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah lindung Nabi, Allah jaga Nabi, peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhalla. Dan Allah jumpa kamu dalam keadaan sesat. Sesat tu bukan maksud sembah berhala, bukan. Sesat tu maksudnya kita tak tahu hala tuju. Tak tahu ke mana kita akan pergi, tak tahu apa keputusan yang kita nak ambil. Fahada. Allah bagi petunjuk, Allah bagi hidayah, Allah bagi guidance. Dan yang terakhir, wa wajadaka a'ilan fa'auna. Allah jumpa kamu dalam keadaan kamu sangat-sangat memerlukan. Kamu sangat-sangat terdesak. Fa'auna. Lalu Allah cukupkan kamu. 3 benda dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi dalam keadaan yatim, Nabi dalam keadaan tak tahu nak pergi ke mana. Sebab tu Nabi mula duduk dalam Gua Hira. Kemudian Nabi dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Nabi dibuang, Nabi ada fasa hidup Nabi miskin. Tapi Allah cukupkan Nabi. Jadi Allah suruh, cuba tengok balik semua nikmat yang aku bagi pada kamu. Akhirnya siapa yang ada? Akhirnya siapa yang jaga kamu sebenar-benarnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada pujuk, Allah suruh kita tengok balik semua nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan setiap orang diuji. Kita ada ujian kita masing-masing. Tapi kita tengok balik. Contoh sekarang kita tahun 2026. Tahun 2025 ada tak ujian? Ada. 2024 ada tak ujian? Ada. 2020 COVID lagi besar ujian. Tapi alhamdulillah kita 2026 hidup lagi, semakin sihat, semakin melebar kan? Kita alhamdulillah waktu tu kita rasa macam kita dah dekat hujung dunia, tapi alhamdulillah Allah selamatkan kita. So umpama Allah nak kata, jangan tengok sangat benda yang hilang daripada kita, tengok apa yang kita ada. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi pesan, jangan tengok orang yang lagi hebat daripada kamu. Jangan tengok orang yang lagi tinggi, tapi tengok orang yang berada di bawah kamu. Sebab bila kita tengok orang yang diuji lagi teruk daripada kita, baru kita tersedar, oh rupanya ujian yang aku dapat ni sebenar-benarnya taklah sebesar orang itu. Walaupun waktu dapat datang kat kita tu, kita dah sebesar kan. Sebab tu Nabi suruh tengok ujian yang Allah bagi pada orang lain. Orang lain diuji lebih dahsyat daripada kita. Umat-umat terdahulu diuji lagi dahsyat daripada umat Islam. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan agama Allah. Dan mereka yakin bantuan daripada Allah. Alhamdulillah. So kita pun dah sejam. So kita mungkin a little bit of wrap up sikit. So mungkin Ustaz boleh bagi satu nasihat lah untuk orang-orang yang rasa dia dah putus asa, sedih lah. Bila kita sedih, Allah tak larang kita bersedih. Tapi Allah minta supaya kita faham di mana tempat kita perlu menangis, di mana tempat kita perlu minta perlindungan. Dan bila kita tengok sirah Nabi SAW, Nabi mengakui kelemahan diri. Kita kena sedar yang kita tak boleh buat apa-apa melainkan dengan bantuan daripada Allah. Sebab itu waktu Nabi dihalau daripada Taif, Nabi berlindung dekat satu tembok dan Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. So Nabi tak pernah salahkan Allah. Nabi tak pernah salahkan Allah bila Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia. Sebab apa? Sebab mereka di pulau selama 3 tahun. Selama 3 tahun duduk dekat satu lembah,
tak ada makanan, tak boleh buat apa-apa, kena boykot. Ibnu Abbas, sahabat Nabi kata, kami setiap malam tak boleh tidur, baby menangis lapar. Lepas tu Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia 3 hari lepas tu. Sekejap sangat. Tak sempat nak habis sedih Abu Talib meninggal dunia, Khadijah pula meninggal dunia. Mana tak sedih kan? Tapi Nabi tak pernah salahkan Allah. Nabi tak pernah kata, okeylah aku kena slow down, aku kena dengarlah sikit cakap orang lain. No, Nabi tetap dengan prinsip teruskan berdakwah. Dan Nabi waktu itu Nabi mengadu kepada Allah kelemahan diri. Nabi tak salahkan diri, Nabi tak salahkan Allah, tapi Nabi akui kelemahan diri dan minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting Nabi kata, Nabi nampak matlamat besar Nabi, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, selagi kamu tidak marah pada aku, selagi kamu tidak murka pada aku, tak apalah, aku boleh lepaskan semua ni. Yang penting jangan marah pada aku. Okay, so Nabi SAW nampak matlamat lagi besar. Dan satu lagi, pertama kita kena sedar kelemahan diri. Dengan doa Nabi tadi tu, aku mengadu kepadamu kelemahan kekuatanku. Dan yang kedua, bergantung kepada Allah. Jangan bergantung pada manusia. Lagi kuat kita bergantung pada seseorang, lagi sakit kita bila orang tu hilang. Sebab Allah bila-bila masa boleh tarik. Dan doa Nabi SAW, Nabi kata doa ini doa bagi orang yang diuji. Doa dia, Ya Hayyu Ya Qayyum, sebut nama Allah, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. So kita lepaskan pada Allah, tolong settlekan semua ni, aku dah tak mampu dah ni, berserabut sangat ni, aku tak mampu, aku serahkan padamu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kamu lepaskan urusan tu kepada diriku. So kita akui pada Allah, ya Allah, jangan bagi aku buat sorang-sorang, handle sorang-sorang, aku takkan mampu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan bagi aku handle sorang-sorang walaupun sekelip mata, sekejap, sesaat tu, jangan bagi. Sebab kita takkan mampu. Kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu Allah boleh handle semua ni. Tapi kita kena mula melepaskan. Serahkan pada Allah. Okay, Ustaz. So, apa yang kita boleh conclude kan, kita jangan risau, Tuhan sentiasa ada kita. Right? So, Ms. Arifah, last sebelum kita wrap up sikit, bila kita sedih dan sebagainya, kita mengadu kepada Tuhan dan sebagainya, of course, Tuhan wujudkan manusia-manusia seperti kita lah sebagai kaunselor ini dalam medium untuk perantaraan kita dengan Tuhan, untuk menceritakan ataupun membantu untuk masalah sebagainya. Jadi bagi pandangan Ms. Arifah sendiri, bila masa seseorang ni perlu jumpa pakar, kaunselor, selain daripada dia terus berdoa, of course, tapi penambahan menjumpa dengan orang yang lebih profesional. Saya berpendapat dalam Islam pun saya rasa memang menyuruh kita untuk berikhtiar. Jadi bila berjumpa dengan kaunselor, bila berjumpa dengan clinical psychologist, berjumpa dengan psychiatrist, sama je dengan berjumpa dengan doktor. Okay, bila kita ada satu penyakit, ada satu masalah, kita meminta bantuan orang. Okay, itu taklah, Allah tak menghalang kita, bahkan dia encourage kita untuk to do that, which is ikhtiar, usaha. Okay. Jadi bila kita nak tahu kita perlukan bantuan ni, bila masa kita dah melakukan apa sedaya upaya kita di dalam kapasiti kita, di dalam kawalan kita dah buat dah, tapi kita masih lagi buntu, masih lagi menghadapi masalah tu, masih lagi tak selesai lah akhirnya, kita boleh datang jumpa kaunselor, jumpa psikologis. Dia tak ada perlu syarat pun. Bila dah tahap nangis, dah 2 malam baru jumpa. Tak, dia tak ada pun. Tak nangis lagi, belum menitik lagi, boleh jumpa. Dia adalah bila mereka-mereka ni, bila kita ni sendiri bersedia untuk bercakap, untuk menghadapi. Sebab bila kita dah berjumpa dengan doktor ke, clinical psychologist ke, kaunselor ke, kita bermaksud kita dah bersedia untuk menghadapi, face that cabaran lah, challenge kan. Kita dah bersedia. Jadi bila awak dah bersedia, kami berada di sini. Kami berada di Corner Lot Tawarin Square. Jumpa Syafiq. Yes. So ya, betul. Saya setuju. At the end of the day, kita jangan takut untuk sedih. Itu adalah emosi yang biasa. Sebab apa? Sebab Tuhan
Contoh paling masalah Nabi Muhammad SAW, Nabi diuji dengan hebat, diuji dengan kematian orang kata orang-orang yang disayangi dalam masa terdekat pun. Saya rasa susah untuk kita sebagai manusia biasa untuk menerima benda tu. Jadi kesedihan tu adalah satu emosi yang biasa. Tapi jangan lupa still ada orang yang kisah pasal kita, pasal Tuhan masih sayang kita, manusia lain still care pasal kita. Jadi kalau perlukan bantuan profesional, jangan pernah hesitate untuk go for it. It's okay, take your time, alright? Teruskan buat apa yang kita perlu buat, dan perlukan bantuan, just come to us, dan kita care. Alright, so thank you so much untuk episod Ramadan kali ini tentang kesedihan. Saya rasa sangat-sangat banyak input daripada Ustaz, daripada Miss Harifah sendiri. Daripada tadi kita hujan dengan lebat ni, sekarang hujan dah bertenang. Mungkin lepas dengar kita punya perbincangan ni dan sebagainya. So insyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.